membaca dalam kalangan murid sekolah rendah. Kemahiran membaca merupakan kemahiran asas yang sangat penting kerana ia membantu murid memahami maklumat dan menyokong proses pembelajaran mereka. Dalam diskusi ini, kami akan membincangkan satu situasi yang melibatkan murid yang menghadapi kesukaran mengenal huruf semasa membaca. Perbincangan ini akan meneliti peringkat masalah membaca, punca masalah serta strategi pengajaran yang boleh digunakan oleh guru bagi membantu murid tersebut. Baiklah, saya menjemput panel pertama untuk menguraikan situasi yang diberikan. Silakan saudari Alia. Terima kasih saudara Haris sebagai moderator. Baik, situasi yang diberikan ialah seorang murid yang sakit sering keliru antara huruf B, D dan E semasa membaca dan menulis. Dan keadaan ini menunjukkan bahawa murid masih menghadapi kesukaran dalam mengenal bentuk huruf dengan tepat. Masalah ini juga berlaku pada peringkat pembacaan, iaitu peringkat awal dalam pembelajaran membaca. Pada peringkat ini, murid perlu menguasai kemahiran asas seperti mengenal huruf, bunyi huruf serta hubungan antara huruf dan bunyinya. Bila murid keliru antara huruf yang hampir sama bentuknya seperti D, P dan P, proses membaca akan menjadi lebih sukar kerana murid tidak dapat mengenal pasti huruf dengan tepat. Itu sahaja. Terima kasih panel Alia atas penjelasan tersebut. Jadi saya ingin bertanya kepada panel kedua, itu saudara Afif, apakah punca yang mungkin menyebabkan murid menghadapi masalah seperti ini? Terima kasih moderator saudara Haris. Terdapat beberapa punca yang boleh menyebabkan murid keliru antara huruf B, D dan E. Antaranya ialah murid masih belum menguasai kemahiran diskriminasi visual, iaitu keupayaan membezakan bentuk huruf yang hampir sama. Selain itu, murid mungkin kurang pendedahan kepada aktiviti membaca atau latihan mengenal huruf. Hal ini menyebabkan murid tidak biasa melihat bentuk huruf dan sukar membezakannya. Faktor lain ialah murid mungkin kurang latihan menulis huruf, menyebabkan mereka tidak benar-benar memahami bentuk dan huruf-huruf tersebut dan arah huruf-huruf tersebut. Terima kasih saudara Afif atas penerangan tersebut. Jadi saya ingin menjemput panel ketiga, iaitu saudari Farah, untuk berkongsi cadangan strategi pengajaran yang boleh digunakan oleh guru bagi membantu murid mengatasi masalah ini. Silakan. Baiklah, terima kasih moderator Haris. Bagi membantu murid mengatasi masalah ini, guru boleh menggunakan beberapa strategi pengajaran yang bersifat interaktif dan menarik. Sebagai contoh, guru boleh menggunakan kad imbas huruf bagi membantu murid mengenal bentuk huruf dengan lebih jelas. Selain itu, guru juga boleh menjalankan aktiviti fonik di mana murid mempelajari bunyi huruf dan mengaitkannya dengan bentuk huruf tersebut. Aktiviti seperti memadankan huruf dengan gambar atau menyusun huruf untuk membentuk perkataan mudah juga boleh membantu murid memahami huruf dengan lebih baik. Terima kasih atas cadangan tersebut saudari Farah. Panel keempat, adakah terdapat aktiviti lain yang boleh membantu meningkatkan penguasaan huruf murid? Terima kasih moderator. Selain aktiviti yang telah disebutkan, guru juga boleh menggunakan aktiviti pembelajaran secara kinestetik, iaitu aktiviti yang melibatkan pergerakan fizikal. Contohnya, murid boleh membentuk huruf menggunakan plastisin, pasir ataupun batang aiskrim. Aktiviti ini dapat membantu murid memahami bentuk huruf dengan lebih jelas melalui pengalaman pembelajaran secara langsung. Di samping itu, guru juga boleh menggunakan permainan pendidikan seperti teka huruf atau mencari huruf dalam gambar. Aktiviti yang menyeronokkan seperti ini dapat meningkatkan minat murid terhadap pembelajaran membaca. Terima kasih saudara Afif. Jadi sebagai kesimpulan, situasi ini menunjukkan bahawa murid menghadapi masalah pada peringkat prabacaan, iaitu peringkat awal dalam pembelajaran membaca. Masalah ini boleh berpunca daripada kekeliruan bentuk huruf, kurang latihan mengenal huruf serta kurang pendedahan kepada bahan bacaan. Oleh itu, guru perlu menggunakan strategi pengajaran yang kreatif
dan interaktif seperti kad imbas huruf, aktiviti fonik dan permainan pendidikan bagi membantu murid mengenal huruf dengan lebih jelas. Jadi sekian sahaja diskusi ilmiah kami. Terima kasih atas perhatian semua. Hancur.